Hari launchingnya aku siap ambil pun jersey. Dan hari tu baru aku nak pergi beli jersey. Jom, cuba tengok dekat sini saya aku beli tu. Jamali, Sandro, udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu berdaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. So ini tu aku dekat kedai LAC. Dan rupa-rupanya jersey-nya dah banyak sold out dah. Maksud aku sizingnya dah siap lagi. Sebab aku pun plan ni aku nak beli jersey warna peach tu. Tapi rupa-rupanya dia dah ada stok lagi. Dan aku sedih lah. Baju warna peach tu aku target nak beli. Aku sukanya pun warna logo untuknya wash out nya pun warna. Macam ya, macam tak. Cuma yalah, saya ada saiz sikit. Baju tu banyak lah. Yang hijau tu banyak. Yang hijau tu masih banyak. Sizing aku rasa boleh sampai 5XL. Aku si dapat nak beli saiz baju hijau tu disebabkan satu, aku dah beli season pass. So dapat sikit jersey. So nampak gayanya aku si dapat nak membeli lah gitu. Tapi maksudnya bila sold out tu, banyak juga lah orang minat baju tu. Kau nak tahu apa yang lagi, Bu? Walaupun banyak negatif komen, tapi aku rasa banyak orang minat. Sizing pun, saiz M dah habis. Saiz yang tinggal sih banyak lah. Terutama sekali yang warna peach tu. So baju tu antara yang paling orang kata paling popular lah orang komen minggu tu. Bahawasanya desainnya si kacak. Yang paling mengejutkan aku is warna peach tu. Memang sangat-sangat limited. Saya dah langsung saiz besar dah. Aku plan aku nak beli saiz tu. Sebab baju putih hijau yang aku dah ada dah. So kita hari tu sangat kecewa sebab kita siap dapat nak membeli apa-apa pun. Kita bersama dengan seorang customer. Betul lah customer tadi tu. InsyaAllah madahnya pergi Johor juga. InsyaAllah bayar lah. Okay, kita bersama dengan customer. Alhamdulillah madahnya akan pergi Johor juga. So macam ni tak? Pergi Johor sih. Pergilah. Pergi. Bila flight? Esok pagi ya. First flight. First flight lah. Oh. Okay. Tadi akan 149. Okay, itu kita bersama Abi, kita sponsor. So itu aku datang dengan tangan kosong, pulang pun dengan tangan kosong. Sebab baju yang aku cari saya ada, saiznya dah habis. So terpaksa aku pulang dengan tangan kosong. Dan mungkin esok kita akan pergi Johor tanpa pakai jersey kucing lah. Aduh, pedih je. Tapi ni nama lah, bukan rezeki. Tapi Sidak Madah aku bila nanya, bila stok baru akan datang Sidak Madah? Bulan ujung bulan 9 nak, awal bulan 9 nak. Sebab jersey yang paling ditunggu-tunggu adalah jersey warna merah. Jersey warna merah ya yang orang tunggu. Yang peach pun habis lah. Wah, paling banyak kritikan aku dengar orang Madah, warna si kacak lah, tu si kacak lah, tapi habis juga. Berapa dah warna putih hijau je lah. Terkejut aku nanggah. Jom. Aku nak vlog banyak panjang-panjang pun kedai tadi siapat. Aku balik je lah dengan tangan kosong. Jom kita pulang. By the way, stay safe. Jangan lupa untuk sentiasa pakai mask bila di luar bangunan sebab musim jerebu.